Benda penting yang nak cerita kat hari ni, harga emas melonjak RM22 pagi ni. Okey, daripada semalam 657, pagi ni naik 679. Pagi-pagi buka air pula, naik. Tapi sebagai orang yang belum bermula, ini khas untuk tuan-tuan yang belum bermula, adakah kita perlu terkejut? Ataupun adakah kita perlu monitor kita punya harga emas ni setiap hari untuk kita bermula? Kan? Tengok hari-hari, tinggi lagi ni. Nak tunggu 500 lah baru mula. Contoh kan. So adakah perlu begitu? So ni nasihat Jia, yang Jia belajar juga daripada guru-guru emas dan juga guru-guru kewangan. Okay, bila kita nak mula menabung ni, terutama dalam menabung dalam bentuk emas, jangan biarkan harga itu menjadi pengganggu kita, pengacau emosi kita untuk menabung. Okay, sebab sebenarnya selagi belum bermula, kita belum ada benchmark harga lagi lah. Okay, contoh Jia bermula ketika harga pada 294. Okay, so sekarang ni harga benchmark untuk Jia adalah 294 kan. So harga tertinggi untuk Jia adalah bila mana harga tu lebih daripada 294, dan harga terendah untuk Jia adalah bila mana dia rendah daripada 294. Jadi adakah Jia menyesal simpan emas dan adakah Jia rugi simpan emas? Sebab harga emas naik turun je. Bila saya orang kata nak untungnya, nampak macam rugi je naik turun kan. So sebenarnya kita rasa emosi sebab kita belum bermula. So kita tak ada lagi benchmark harga. Bila mana kita dah ada benchmark harga, sebenarnya kita dah nampak dah harga hari ni pun dah 679 kan. So ia sangat setinggi daripada harga benchmark Jia. Tak pernah pun rendah daripada 294. Jadi adakah Jia menyesal simpan emas? Tidak. Okey, sebab mindset kita nak simpan emas sebenarnya bukan hanya nak kawal keuntungan semata-mata, tapi lebih daripada tu, banyak lagi matlamat lain. Dan first kali Jia punya niat simpan hari tu adalah sebab Jia nak selamatkan duit daripada asyik bocor. Nampak duit Jia nak belanja je, tapi ditukar kepada emas, akhirnya alhamdulillah tak bocor dah simpanan. Okey, dapat sesuatu yang nak simpan emas, terus hubungi Jia untuk Jia bantu baik-baik. Okey.